Sahabat, sebelum ni kan saya pernah cakap apa ni, saya tak nak bahaskan tentang buaya lagi, serangan-serangan buaya apa semua kan. Tapi baru-baru ni terjadi satu serangan buaya tau dekat Sungai Linggi, area Port Dickson sana. Tapi sebelum tu kita akan bahaskan serangan buaya dekat Sarawak lah. Dan pada 3 Disember tahun 2025, Teluk Intan, di Teluk Intan Perak, terjadi satu serangan buaya lah. Kemudian pada 8 Mei 2026, di Marudi, Sungai Ridan. Mangsa ni dia keturunan Chinese, berusia 64 tahun. Ketika operasi SAR itu dilaksanakan, ketika mencari mangsa itu, ni orang kata tak sempurna lah. Bila saya ingat-ingat balik kan, bila saya baca komen-komen, orang cakap orang Sabah Sarawak ni sekian kan. Orang Semenanjung dia tak ada buat perkara. Sebenarnya ada je orang menjala dekat sungai ni sebenarnya. Walaupun kita dah tahu dekat situ ada buaya kan. Dekat Semenanjung ada je, tapi bukan di semua daerah. Dia ada beberapa daerah macam Melaka, macam tadi tu Sungai Linggi tu, area Melaka, Port Dickson tu, semua tu sungai yang sama lah kalau Sungai Linggi tu kan. Dan di situ saya ingat lagi satu kejadian serangan buaya tu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas ke? 3 tahun lepas lah. Makcik ni diserang oleh buaya tu pun nasib baik dia selamat lah. Itu dia pergi dekat pinggir-pinggir sungai tu yang ada lubang tu, cuba untuk menangkap udang yang berada di dalam lubang tersebut. Dan saya perkirakan itu perbuatan yang sangat berani, serupa macam orang Sabah Sarawak juga. Macam saya orang Sarawak ni, kalau saya tengok serangan-serangan ni memang banyak dekat Sarawak ni. Di setiap daerah dia mesti ada orang yang berani. Contohnya macam orang cuci bot, cuci perahu dekat dalam sungai. Malah saya pergi juga dekat lokasi kejadian mangsa diserang tu. Contohnya macam di Seduku Seri Aman. Kemudian ada juga yang diserang ketika memancing dekat tepi sungai. Dan video-video saya sebelum ni, kalau sahabat-sahabat ingat, dekat situ saya pernah tegur juga tu, jangan rapat sangat, takut kena serangan. Buaya ni dia nak serang ni, dia cepat je kan? Memang cepat, tapi kalau dekat darat ni memang dia slow lah. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, buaya air masin kita ni dia tak boleh berlari dekat atas darat ni sebenarnya. Dan dia takkan mengejar kita, dia tak boleh. Dia punya power dia adalah, kelebihan dia adalah dekat sungai lah. Kalau untuk buaya siam ni, daripada spesies Crocodylus siamensis ni, dia hanya terdapat di Kepulauan Borneo saja. Kalimantan, Sarawak, Sabah dan juga Brunei ada populasi dia, tapi sangat jarang ditemui lah. Dan untuk kita nak identify dia pun, dia ada 4 jalur titik dekat belakang dia yang kita panggil occipital. Dekat belakang kepala dia, leher dia, ada 4 titik untuk cara untuk kita nak tahu dia adalah spesies buaya siam. Sebab buaya siam ni dengan buaya air masin, Crocodylus sporosus ni, dia punya physical anatomi lebih kurang sama je. Kadang-kadang orang susah nak bezakan dia. Kadang-kadang buaya air masin pun orang panggil sebagai buaya katak juga. Sebenarnya bukan buaya katak. Buaya katak ni adalah buaya siam sebenarnya. Depan saya ni ada tarikh dia. Pada 3 Disember 2025, Teluk Intan ini berlaku serangan ketika mangsa sedang menjala lah. Dan masa tu pun, kalau seingat-ingat saya, kawasan tu dinaiki air. Dia tak banjir, dia dinaiki air. Dan mangsa menjala di kawasan tersebut. Tidak semana-mana buaya itu menyerang mangsa lah. Dan agak parah juga bila kita tengok kaki sebelah kanan dia. Kaki sebelah kanan ke sebelah kiri dia ada luka yang sangat-sangat parah lah, dan berdarah lah. Dan saya takkan kongsikan gambar tu, sebab bila kita masukkan dalam YouTube, dia akan di-ban sebenarnya. Dia tak boleh benda-benda yang berdarah ni sebenarnya. Kemudian yang paling latest, saya ulang sekali lagi, pada 8 Mei 2026, di Marudi, Sungai Ridan, dia mangsa keturunan Chinese lah. Mangsa ni ketika ditemui pun dah tak sempurna dah, kaki lain, tangan lain. Okey, yang terkini, Sungai Linggi, Port Dickson. Ini laporan dia. Sungai Linggi, Port Dickson, 25 Mei 2026, seorang warga emas berusia 62 tahun cedera parah kedua-dua belah kaki selepas diserang buaya ketika sedang menjala udang di tebing sungai pada awal pagi. Sahabat pun sedia maklum juga, kadang-kadang mentaliti, mindset masyarakat kita ni, dia suka payah lah diorang ni. Kadang-kadang buaya ni keturunan dia, atuk nenek dia apa semua, cucu tumpang lalu, cucu tumpang kencing, cucu tumpang buang air besar. Kadang-kadang mentaliti masyarakat kita ni susah nak dibetulkan sebenarnya. Dan ia yang melibatkan macam mamat yang suruh saya bakar sate gagak tu lah.
dengan kepercayaan-kepercayaan macam tu. Saya ni suka buat video yang apa ni orang kata, random, lepas tu saya enjoy buat video. Dan dalam video saya ada benda yang saya kongsikan lah. Nak ambil tak nak ambil tu terpulang. Dan bukan nak kata saya ni bijak pandai apa semua kan. Kadang-kadang kita ni dah ada, kita ada otak, kita ada akal, kita boleh berfikir dah benda tu perlu ke tidak kita buat benda macam tu. Dan kadang-kadang bila kawan-kawan ataupun orang cuba menyampaikan perkara tersebut kan, kita kena hadam benda tu. Dan saya pun tak boleh mengiyakan apa yang saya cakap ni betul kan. Sahabat-sahabat ada yang komen-komen yang sangat nice. Saya suka baca komen-komen yang sihat, nice, tak perlu nak mengkecam-kecam apa semua. Tapi kalau kata orang kecam ni biasalah, kita content creator ni dia tak boleh lari sebenarnya kan. Ada yang lebih bijak, lebih pandai lagi. Dan kadang-kadang orang yang bercakap ni kan, dia cuma pandai bercakap saja. Dia macam ibarat macam tin kosong, hanya bercakap saja tapi dia tak buat. Dia suruh orang buat. Itu yang problem dekat situ lah. Memang masalah lah orang jenis macam ni kan. Tapi itu normal lah. Kalau yang kecam-kecam ni, ada yang dia berlagak pandai tapi dia tak buat ataupun dia tak laksanakan apa yang dia cakap itu. Dia hanya menyarankan orang suruh buat benda macam tu. Jadi kalau orang suruh kita makan bla 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 bla, kita janganlah makan. Kita jangan ikut perangai dia kan. Dia orang macam tu tak boleh nak ikut, bahaya pada diri sendiri. Dan tidak ada apa yang perlu kita buktikan kepada orang sebenarnya. Orang suruh kita, cuba kau berenang dari sebelah sini ke sebelah sana, contoh sungai yang ada buaya kan, ataupun sungai Samariang ke sungai Batang Lupa ke, janganlah kita buat benda tu. Kita dah tahu dah benda tu berisiko kan. Jadi diorang ni ibarat macam tin kosong saja dan tak ada apa. Dia ketuk-ketuk bunyi kuat tapi dalam tin tu tak ada apa sebenarnya. Dia ibarat macam tu lah sebenarnya. Umur sampai 60 sampai 70 tahun sekalipun, sampai 80 ke, kita dah terbiasa dengan sungai tu. Dan kita tak pernah lagi ada diganggu oleh buaya-buaya, hidupan liar akuatik ni. Kita tak pernah diserang. Sampailah nak dijadikan cerita, kita kena serang kan. Kita kena tengok tahu kita punya geografi kita macam mana. Ada di antara hutan ni dah tak ada. Bila hutan ni dah kurang, haiwan liar pun kurang dekat kawasan tersebut. Dan itu akan menyebabkan haiwan liar akan datang ke kawasan tersebut untuk minum. Tambah-tambah hutan-hutan ni dah dimusnahkan, digantikan hutan sawit. Dan haiwan liar ni seperti rusa, kijang, pelanduk dan sebagainya, dia tak boleh buat adaptasi di hutan sawit. Sebenarnya untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, dia memang tak boleh buat adaptasi di kawasan tersebut. Kalau ada pun mungkin babi hutan. Babi hutan memang ada dan sering ditemui dan sering dijumpai juga sebenarnya babi hutan. Tapi itu pun sangat jarang. Dia kena pelbagai dia punya lauk ataupun makanan dia. Macam kita juga, kita pun kena banyak lauk. Pelbagai kita punya makanan. Takkan hari-hari makan nasi kosong kan. Nak juga makan KFC, nak juga makan McDonald apa semua. Itu contoh. Dia sebenarnya takut sahabat. Tapi bila dia sering nampak sahabat berada di kawasan tersebut, itu pun mengambil masa sebenarnya. Bukan dia nampak, dia terus serang. Tak. Dia sering nampak sahabat sering datang ke situ, dia akan ingat sebenarnya. Dia akan ingat, mungkin esok, lusa, mungkin bulan depan, kita tak tahulah. Masa bila dia nak serang, bila dia rasa dia confident, dia akan serang. Buaya walaupun dia besar, dia pun takut juga sebenarnya. Dia ada insting takut juga pada manusia tu. Tapi bila dia dah macam boleh ni, dia akan seranglah mangsa tu. Ini info sahabat. Ini bukan benda yang direka-reka. Ini secara kajian. Dan kalau nak dibandingkan dengan buaya Crocodylus niloticus, buaya yang terdapat di Afrika tu, buaya Nile tu kan, Crocodylus niloticus, itu memang dia punya naluri dia, nampak haiwan melintas je, dia akan serang. Dia beza setiap karakter ni. Tapi kok mana pun buaya ni tetaplah bahaya. Saya sendiri pun buat video buaya sebelum ni pun, saya tengok sungai pun saya takut kan. Tambah-tambah masa yang saya tegur yang geng mancing dekat tepi sungai tu, cubalah redah beranikan diri sendiri untuk mampir, untuk menghampiri mereka tu kan. Bang, kalau boleh mancinglah dekat jambatan sana kan. Siap cakap dah, saya dah cakap mancing dekat jambatan untuk mengelakkan perkara yang tak diingini itu berlaku sebenarnya. Buaya ni dia boleh ingat. Dia nampak kita, bukan dia akan serang. Tapi ada juga kes-kes ni, dia pergi dekat sungai tu, dia akan serang pun ada juga. Karakter buaya ni macam manusia juga, dia ada baik, ada jahat. Bukan saya bermaksud buaya tu baik, tak. Dia selagi apa yang dia boleh makan, dia makan je.
termasuklah manusia kan. Sampah pun dia makan. Jadi kalau sahabat-sahabat tengok ni saya share video ni. Ini satu sungai tau. Satu sungai ada 4 ekor. Ini saya terbangkan drone. Kalau kita tak ada drone ni, kita tak tahu dekat sungai tu ada buaya, tak ada buaya dekat situ. Tapi tak adalah populasi buaya tu sampai 180,000, 120,000. Dan paling latest kajian dia punya populasi saya baca dekat Sarawak 25,000 saja. Kalau buaya ni banyak kan, misal kata 180,000, dia jadi macam buaya dekat Australia, dia sama spesies dengan kita. Saya tengok satu footage tu, dekat 20 lebih ekor berjemur dekat situ, spesies yang sama dengan yang ada dekat Malaysia ni sebenarnya. Tapi sepanjang saya terbangkan tu, tak adalah berderet, dia berasing. Dia jarak 50-60 meter akan ada lagi berjemur. Jarak 50 meter lagi jumpa lagi. Macam yang sahabat tengok dekat video ni kan. Itu untuk satu sungai sebenarnya. Ada 4 ekor dekat situ. Besar tak adalah dia sebesar, tak adalah sepanjang 20 kaki, dia lebih kurang dalam 15-16 kaki macam tu. Kat video ni saya akan tunjukkan footage-footage buaya yang saya berjaya rakam dari tepi jambatan ataupun menggunakan drone. Dan untuk sungai ni, ini di area-area Simunjan lah, area saja. Di sungai apa lupa saya nama dia kan. Dekat situ ada 2 ekor, satu yang kecil sikit, lebih kurang dalam 1 meter dia punya panjang. Yang satu lagi, saya tengok itu memang besar lah yang tu kan. Saya perkirakan dia punya panjang dalam 16 kaki dia punya panjang dia. Ataupun kalau panjang lagi mungkin dalam 17 kaki. Warna hitam seperti yang sahabat tengok ni, sedang makan badi ni, nampak. So dekat belakang rumah kita, kalau orang yang berada di pesisir sungai, pesisir muara ni, kalau kita buang sampah ni, memang betul sebenarnya bila kita buang sampah, kita akan mengundang buaya untuk datang ke belakang dapur rumah kita. So rumah dekat Sarawak ni, kalau saya tengok, dia sangat-sangat unik tau. Diorang buat rumah dekat atas air tau, tapi dia bertingkat lah, dia ada tiang lah kan. Jadi bila kita buang sampah dekat belakang tu, kita akan mengundang buaya untuk datang ke rumah kita tu. Jadi kenapa saya kata unik? Bila kita tengok rumah, desain rekaan rumah diorang ni kan, saya seronok tengok. Macam saya ni, saya memang suka buaya sebenarnya. Buaya ni adalah haiwan yang sangat epik sebenarnya. Bila rumah macam tu, kita pergi ke dapur, kita buka tingkap je. Suluh pada waktu malam kan. So kita pasti akan nampak apa ni, mata-mata. Teman ni sebenarnya buat video santai-santai je. Jadi komen ni janganlah terlampau serius sangat. Tengok video teman ni, rupa itulah. Jadi itulah video teman ni sebenarnya. Tak adalah apa ni, kita nak fokus ke hantu, hidup lah rupa itu. Jadi kita ni ada otak kita ni, ada akal, kita fikir, kita terlampau taksub dengan benda yang bukan-bukan ini. Dan bukan saya mengatakan gaib itu tidak ada. Gaib itu ada. Dan selama saya buat video pun, pas saya pasang kamera trap ni, kan, dia tak kira lah malam ke siang. Kalau dia nak usik, dia usik. Ada satu kejadian tu, sebab sahabat-sahabat nak tahu sangat kan, saya pasang kamera trap tau. Ni sebelum saya buat video camping apa semua. Belakang saya pokok bergoyang, tapi orang tak ada. Pokok yang besar-besar tangan kita ni kan, lengan kita ni kan, siapa yang goyang? Jadi masa tu pun saya tak terfikir macam saya nak share benda tu. Dan pokok tu pun masih bergoyang, tapi saya tak rakam. Saya cakap bla 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 bla, camera trap telah kita pasang, umpan telah pun kita letak dekat sini. Jadi saya tak ada nak, pasal saya bukan ahli paranormal sebenarnya nak buat video. Jadi jangan terlampau mengirakan sangat, walaupun itu adalah gangguan. Bila kita tertarik pada diorang lagi suka. Sebab itu memang kerja dia, Makin kita beri perhatian pada diorang, makinlah diorang suka. Tak percaya? Macam saya kena kan, macam jejak rimba pun kena. Dan cuma kami bukan paranormal sebenarnya. Jadi kadang-kadang bila orang dah tanya-tanya tu, kadang-kadang share jugalah benda-benda macam tu kan. Tapi bila kita tak memberi perhatian pada dorang, kita pun buat kerja elok, buat video santai apa semua, tak nak memikirkan sangat yang hantu-hantu. Jangan fikir sangat, tuan-tuan dan puan-puan semua, jangan taksub. Mereka ada. So ada cerita yang tidak kami kongsikan sebenarnya. Itu yang kami kongsi tu, yang macam saya kongsi tu, itu adalah dari 100% tu hanya 5% saja yang kami kongsikan. Termasuk yang ini.
Cerita-cerita gangguan-gangguan hantu apa semua kan. Hantu lah kalau bahasa kampung kita. Tapi mereka ni adalah jin. Memang itu kerja diorang. Okey sahabat, sekian, terima kasih setakat itu. Hati-hati jangan kita selesa dekat sungai tu ketika kita menjala. Apalah salah kalau kita menjala dekat atas darat sebenarnya. Tidak perlu pun kita masuk ke dalam sungai tu untuk menjala ataupun kita menjala dekat tepi-tepi sungai. Jangan risikokan nyawa kita. Haiwan adalah makhluk yang nyata dan berbahaya kepada kita. Dan mereka bukan cicak, bukan biawak. Mereka adalah haiwan pemangsa. Haiwan yang epik yang telah bertahan berjuta tahun, yang boleh bertahan hidup sampai sekarang dan sezaman dengan kita yang sekarang ini. Okey sahabat, sekian saja video kita. Santai-santai berkongsi info kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Bukan saya pandai pun serupa macam tuan-tuan semua. Tak ada lebih-lebih, tak ada kurang kan. Jadi masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi jangan jadi tin kosong. Diketuk kuat tapi dalam dia kosong.